Islam amat menitik beratkan kebersihan, khususnya sebelum menunaikan salat. Wudu ialah perbuatan menyucikan anggota tertentu dengan air, mengikut rukun yang ditetapkan. Mulakan dengan membaca bismillah. Berkumur sebanyak 3 kali untuk membersihkan mulut daripada sisa makanan dan kotoran. Membersihkan hidung. Masukkan air ke dalam lubang hidung dan hembuskan keluar sebanyak 3 kali bagi membersihkan saluran pernafasan. Membaca niat di dalam hati ketika membasuh sebahagian muka. Lafaz niat. Nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Membasuh muka. Basuh muka sebanyak 3 kali dari tempat tumbuh rambut hingga ke bawah dagu dan daripada telinga kanan ke telinga kiri. Membasuh kedua-dua tangan hingga siku. Basuh tangan kanan dan kiri hingga ke siku sebanyak 3 kali, memastikan air merata ke seluruh anggota. Menyapu kepala. Disunnahkan menyapu seluruh kepala. Basahkan kedua-dua tangan, letakkan di bahagian depan kepala, sapu ke belakang dan tarik kembali ke hadapan. Ulangi sebanyak 3 kali. Membasuh kedua-dua telinga. Basuh dan sapu kedua-dua belah telinga sebanyak 3 kali, termasuk bahagian luar dan dalam telinga. Membasuh kedua-dua kaki hingga buku lali. Basuh kaki kanan dan kiri sehingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Pastikan air mengenai celah-celah jari kaki. Membaca doa selepas wudu. Akhiri wudu dengan membaca doa selepas wudu sebagai tanda kesyukuran dan pengharapan agar ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dengan berwuduk secara tertib dan sempurna, kita bukan sahaja membersihkan diri, malah menyucikan hati sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan wuduk sebagai permulaan ibadah yang penuh kesedaran dan keikhlasan.